Hey, what's up guys? Kalau sebelum ni aku risau tengok students buat puding caramel, hari ni bertambah lagi risau sebab kita nak buat salted caramel cornflakes. Dia sangatlah senang and sedap nak buat. Tolong jangan berasak dapur. Sedap ya. Okay, cara dia senang saja. Korang ambil 2 cawan gula. Api jangan besar sangat, pasal korang pusing Abang Jamil sampailah dia dah mula cair. Tapi kalau masih berketul kat tengah, tak apa, korang ambil senduk dah boleh kacau, sebab time ni dia tak melekat dekat senduk tu lah. Okay, lepas tu kita masukkan 1 cawan whipping cream. Make sure cream tu suhu bilik supaya tak terbakar macam tu. Okay, faham tak? Okay, kacau-kacau lagi. Masa ni dah boleh padamkan api lah. And then masukkan 1 blok unsalted butter. Okay, butter ni lebih kurang 200 gram 1 blok macam tu lah. Okay, lepas tu masukkan 1 penutup esen vanila dengan 1/2 sudu kecil garam. Kalau korang pakai salted butter, garam tu boleh kurangkan sikit kat sini lah. Okay, lepas tu untuk cornflakes ni pula depends. Nak pakai yang nipis boleh, nak pakai yang tebal pun boleh. Cuma yang ni korang kena decide. Kalau korang nak yang extra manis, korang lebihkan caramel, kurangkan cornflakes. Kalau korang nak yang kurang manis, lebihkan cornflakes, kurangkan caramel. Macam tu saja. So yang KA pakai ni sepaket 500 gram cornflakes yang versi nipis sikit, bukan yang tebal lah. Lepas tu rata ke atas tray, and kita boleh bakar dalam oven lebih kurang 170 Celsius selama 5 minit. Nak bagi dia lagi kruk-krap sikit, tahan lama lah. Okay, lepas tu je lah. And korang boleh dengar bunyi dengar bunyi kruk-krap macam tu. Boleh simpan dah lah. Bagi dia sejuk dulu tau. Bagi dia betul sejuk baru korang boleh simpan. Jadi sebabkan aku malas nak letak dalam paper cup kecil-kecil macam tu, aku letak dalam balang macam ni je. Kalau budak datang beraya, dek kau ambil je dalam tu dek. Abang malas nak letak dalam paper cup. Okay, siap dah kita punya cornflakes salted caramel. Sangatlah wangi bau dia. So itu saja method dia, sangat senang sebenarnya. Cuma korang kena pay attention, buat betul-betul. Sedap ya. Cornflakes kita crunchy, tak lemau. And dia punya caramel tak pahit, tak hangus. Just nice, perfect dengan garam salted kat dalam tu. So bolehlah buat untuk kuih raya korang nanti. Selamat mencuba. Tolonglah guys, jangan gagal. Korang dah praktis dengan puding caramel, insyaAllah menjadi yang ni.